Hello, Assalamualaikum. Saya tengah tunggu sekejap. Tengok ada yang dah masuk belum. Hai Amber Sparks. Okay, ada Mirul anak ibu. Anak ibu betul ke? Okay, yang sedang menonton sekarang ni. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam. Okay, selamat petang untuk anda yang baru saja join sesi saya sekarang ini. Okay, macam ni nampak sikit muka saya Okay. Jadi tuan dan puan yang baru saja join Amber Sports Jer, okay, Syahrin Proton, Wan Muda yang baru saja join, Nova T Printing, okay, yang baru saja join sesi saya, anda bersama dengan saya Safara Salman, Vice President untuk Richworks Consulting Group, dan hari ini anda bersama dengan saya di mana saya akan bawakan salah satu kunci untuk capai 1 juta dalam bisnes. Okay, dan kita dah ada melalui fasa beberapa kunci 1 juta yang kita dah pun settle. Jadi kali ini anda semua bersama dengan saya untuk salah satu topik kunci capai 1 juta adalah topik yang sangat menarik yang bakal saya bawakan, yang bakal saya kupaskan, iaitu customer experience and retention. Apakah rahsia naikkan repeat order, loyalty dan juga word of mouth of customer. Okay, hi RZG Arul, My Easy Auto Glass yang share this live. Okay, yes, thank you. And teruskan bantu saya juga share di sesi live, okay, supaya yang lain juga dapat manfaat. Okay, Fast Kitchen, okay, thank you for join. Okay, so anda hari ini akan bersama dengan saya. Okay, yes, tap screen. Okay, tap screen. Kongsikan love anda, like anda semua, sebab saya akan kongsikan apakah salah satu kunci untuk naik, untuk capai 1 juta dalam bisnes adalah customer experience dan retention. Ini adalah topik yang bagi saya kekuatan saya sendiri di dalam Richworks Consulting Group. Sebab saya dalam Richworks Consulting Group, tuan-tuan dan puan, kekuatan saya sendiri kat dalam Richworks Consulting Group adalah bahagian retention klien. Okay, macam mana saya nak retainkan klien, insyaAllah kan, maximum yang I can retain the client adalah 97% klien yang retain, stay, maintain dengan kita. Okay, so hari ni saya nak kongsikan kepada anda semua apakah tips, cara untuk dapatkan memberi customer experience yang best, dan juga macam mana nak retain customer kita. Okay, thank you Atina Richworks yang belanja saya. Okay, gift. Rose, thank you so much. Hi Rose Nani. Okay, kita ada juga Zul. Okay, Dilara. Okay, thank you to those yang tap screen. Teruskan tap screen dan jangan lupa share sesi live kita ni. Okay, jadi topik kita adalah rahsia naikkan repeat order, loyalty dan juga word of mouth. Okay, kenapa customer experience sangat penting dalam bisnes? Why sangat penting dalam bisnes? Sebab tuan-tuan dan puan, kos untuk kita cari pelanggan baru berbanding kekalkan pelanggan sedia ada, kos nak cari pelanggan baru adalah lebih mahal. Siapa setuju? Arul setuju. Kenapa kos untuk mencari pelanggan baru lagi mahal berbanding kos retain customer kita yang sedia ada? Okay, why? Sebab, setuju kan? Ada yang setuju dekat sini. Sebab 5 kali ganda lebih mahal cari pelanggan baru berbanding kekalkan pelanggan sedia ada. Sebab pelanggan yang repeat, dia lebih mudah close sebab dia dah ada experience dengan kita. Dia dah pernah rasa makanan kita kalau kita jual makanan. Dia dah pernah rasa servis kita kalau kita buat benda yang melibatkan servis. Okay, dan sebab mereka ni, pelanggan yang sedia ada ni, mereka dah ada trust dengan kita. Okay, so bila mereka dah ada trust dengan kita, bila kita nak closing, lebih tinggi nilai belian dia. Yes, dah ada experience dengan kita. Exactly. Sebab tu, kos untuk menjaga customer repeat order, dengan melalui pelanggan sedia ada lebih mudah, lebih murah berbanding kita nak cari pelanggan baru. Bila nak cari pelanggan baru, apa kos yang kita kena fikirkan? Kos marketing kita, kan? Kos nak kena fikir idea lagi, kan? Banyak lagi melibatkan kos-kos yang lain. Okay, so that's why, tapi tak adalah nak cakap jangan cari pelanggan baru. Tidak. Okay, kesilapan ramai usahawan adalah bila
terlalu sibuk mencari pelanggan baru tetapi lupakan pelanggan yang sedia ada. Okay, baik yang sangat rugi kalau okay, sebab tu kita nak sebut tentang customer experience ni sangat penting. Okay, sebab ada orang yang mungkin dah cuba banyak kali dah. Saya dah cuba dah untuk engage balik customer yang sedia ada. Tapi tak ada siapa pun nak come back. Itu something wrong somewhere dengan customer experience mereka seawal pembelian mereka. So that's why bila sebut tentang customer experience, saya nak kongsikan sikit. Apa itu customer experience? Okay? Customer experience adalah macam mana, bagaimana pelanggan rasa setiap kali mereka berinteraksi dengan brand syarikat kita. Waalaikumsalam Tuan Syukri. Thank you yang share live. Keep share live. Tap screen tuan-tuan perempuan. Okay, tap screen. Farhan Zaini yang baru join. To those yang baru join, anda bersama dengan saya Safar Salman, Vice President untuk Richard Consulting Group. Dan topik yang saya tengah bawa akan sekarang ni adalah apakah rahsia untuk dapatkan repeat order, loyalty, buat customer rasa loyal dengan kita dan juga word of mouth. Diorang rasa nak berkongsi kisah tentang produk kita. So customer experience ni sangat penting sebab dia akan bantu kita dapat repeat order. However, kita kena fahamkan betul-betul apa itu customer experience. Okay, customer experience ni adalah macam mana pelanggan kita merasai, melihat kita sebagai apa. Okay, contoh sebab customer dia masa beli, dia daripada awal, dia bukan hanya masa membeli, dia kenal brand kita. Tapi selepas pembelian pun dia juga akan beli tak beli pun orang akan melalui customer experience. Apa maksud? Kalau tak beli pun ada juga customer experience. Melibatkan customer experience. Customer experience ni sangat penting untuk brand. Brand ni adalah number one. Brand ni kalau kita buat marketing hebat macam mana, tapi kita tak jaga brand kita dengan betul, maka bahayalah dekat syarikat kita, bisnes kita. Contoh customer experience. Pernah tak bila you pergi nak beli sesuatu kan? Niat nak beli. Tapi kita punya sales assistant dia layan kita acuh tak acuh. Terus customer experience tak best, terus tak jadi nak beli, brand pun impact. Itu contoh customer experience, how bad the customer experience will impact kepada brand tersebut. So customer experience ni sangat penting sebab sesedap makanan, sedap mana pun makanan kita, hebat macam mana pun, tapi kalau dia tak punya customer experience yang bagus, dia akan meninggalkan kesan kepada brand kita, tuan-tuan perempuan. Dia akan memberikan kesan kepada repeat customer kita. Sama ada dia tak beli langsung, sama ada dia dah beli sekali, tapi bila dia punya experience tak best, dia terus takkan repeat lagi dengan kita. Sebab tu customer experience ni sangat penting sebab dia akan bantu kita untuk dapatkan customer yang loyal, dapatkan customer yang boleh repeat order dengan kita. Hi Nur Farah Shakila, thank you for like the live. Thank you. Siapa ni? Supermanian yang share this live. Amazing. Thank you. Sambil-sambil tu tap screen. Tap screen dekat sini untuk saya teruskan lagi kongsikan poin-poin yang seterusnya. Tuan-tuan puan, itu dia adalah customer experience. Apa lagi contoh customer experience yang you boleh berikan kepada pelanggan? Customer experience adalah as simple as contoh packaging, layanan staff, kecepatan delivery, follow up, respon kita punya team. Itu semua adalah melibatkan customer experience. Bila dia orang ada customer experience yang best, and then customer akan rasa seronok, customer rasa akan tertinggallah, melekatlah brand tersebut untuk dia. Safara brand Safara contohlah kan. Brand Safara, ingat dia ni, ingat. Dia respon laju. Makanan dia memang sedap tapi dia respon laju. Tapi kalau dia ada bad experience, Safara, yang respon lambat tu, jangan ambil dengan dia. Dah jadi bad word of mouth dah. Kita tak nak macam tu kan. Macam mana, daripada T-Lens, macam mana Puan ukur sama ada pengalaman pelanggan tu betul-betul positif dengan kita? Menarik tu. Macam mana kita nak ukur pelanggan tu dia betul-betul positif dengan kita ataupun tidak?
as simple as perempuan untuk T-Lens T-Lens fotografi, kami setiap kali habis program, kami memang akan dapatkan feedback form. Memang kami kalau kami run program, kami memang akan dapatkan feedback form. Sehingga kan siapa kalau contohlah feedback form tu, orang tu komen 1 contoh kan, daripada 1 paling rendah 5 paling tinggi, dia letak 1, kita call orang tu, listenkan dia, dapatkan dia feedback, kenapa you letak 1, apa sebenarnya yang you lalui, supaya kita boleh improve. Okay, yang selebihnya bagi 5 apa semua, maksudnya memang dia happy lah dengan pengalaman dia bersama dengan kita. Okay, so kena dapatkan feedback. Even saya sendiri kalau run Spire dalam Richard Consulting Group, okay, setiap kali event program memang kita akan dapatkan event live, datang ke office, kita memang dapatkan feedback supaya kita tahu apa yang kita boleh improve pada masa akan datang. Okay, that's how we do. Okay, dan bila kita tahu, kita dapat feedback kan, T-Lens photography. So bila kita dapat feedback, contohlah dapat feedback, bestnya kalau kelas ni, contohnya tahun lepas kita buat Spire program, salah satu program yang kami run adalah Spire Assemble. You boleh tengok kat Richard Consulting Group, you boleh tengok video ada Spire Assemble. Okay, so tahun lepas kita buat sekali je setahun. Setiap seorang Spire dapat akses sekali je seorang 1 tahun. Tapi tahun ni kita buat 1 tahun, diorang boleh dapat 3 kali. Sebab apa? Kita dapat banyak feedback, diorang sangat sukakan program macam ni sebab diorang rasa lebih intimacy, diorang rasa lebih dekat kan, lebih rasa macam coaching yang lebih fokus dan sebagainya. So we do 3 times untuk per person. Buat macam itulah basically yang diorang dapat. So itu feedback tu membantu kami untuk menambah baikkan dari segi value yang kita boleh bagi lagi. Walaupun tak ada dalam benefits mereka, tapi disebabkan feedback yang ada tu, kami tambah lagi baik value kepada kita punya pelanggan-pelanggan kita. Okay, feedback form or Google review, yang mana lebih sesuai? Okay, depends on situation. Okay, depends on situation. Okay, kalau feedback form adalah something yang lebih internal. Okay, yang kita nak tahu antara kita saja, yang tak semua orang experience benda tu, hanya certain kumpulan tu saja yang, contohlah kan, kita buat event tertutup kan. Event tertutup tu melibatkan 100 orang sahaja yang experience tentang event tersebut. So kalau kita buat Google review pun macam nak Google review memerlukan lokasi dan sebagainya kan. So tak sesuai kan. Tapi kalaulah macam kalau you melibatkan servis dekat lokasi tersebut, memang menggunakan lokasi tersebut is good. Kalau you pakai Google review, orang senang nak tengok. Okay, Google review. Kalau feedback form, orang tak boleh nampak. Kalau contoh kan, you buat klinik gigi, you pakai feedback form, bolehlah dapat tengok secara, you nak tahu lebih details, pakai feedback form, you boleh dapat banyak info, details. You nak satu persatu. Senang untuk you buat analisis. Kalau Google review, dia adalah lebih general, orang boleh bagi you 5 star and then orang boleh komen terus. That is Google review. Okay, tapi kalau feedback form, you ada soalan spesifik untuk you buat analisis kan. Contoh, rate kami, servis staff kami berapa banyak, servis kelajuan kami macam mana, servis makanan kami macam mana kan. Kita ada banyak soalan, so sesuailah kat feedback form. Google review ni dia satu and everything, semua benda kita akan letak kat dalam tu. Okay, so dia depends dengan keadaan dia. Okay, Fatlis, okay, adakah saya menjawab soalan? Okay, so itu dia. Google review is public. Yes, exactly. Okay, so kalau feedback form internal, orang tak akan boleh nampak pun. Tapi kita internally, kita boleh nampak dan kita mudah untuk buat analysis. Okay, alright. So that is tentang experience. So experience sangat penting berikan kepada pelanggan kita sebab dia akan menentukan sama ada pelanggan kita akan jadi pelanggan yang loyal ataupun mereka akan jadi bad word of mouth. Kan, itu yang kita tak nak. Okay, so make sure kita kena berikan experience yang bagus kepada pelanggan kita supaya dia rasa nak repeat lagi dengan kita. Jadi, apakah kunci untuk customer experience ni berkesan? Kunci dia adalah customer experience ni, kunci yang paling utama adalah yang pertama, first impression. Okay, first impression, sebab you never get a chance, okay, a second chance. You never get a second chance to make a first impression. Kan? First impression, nama je first impression.
So means bila first impression, kita tak akan dapat lagi peluang kedua untuk dapatkan first impression tu. Faham tak maksud saya? So that's why customer experience ni sangat penting seawal first impression dia. So bila first impression tu, contoh dia macam mana first impression? First impression ni adalah contohnya packaging. Kan? Masuk-masuk je, tengok je packaging dia macam mana. Kan? Kalau lah packaging dia rupa dia hauk, tapi harga dia mahal. Dah terus impression. Packaging buruk tapi harga macam harga T20 macam tu kan. First impression sangat penting. Kan? Apa lagi contoh first impression yang akan melibatkan orang terus chop kita, brand kita ni macam mana kan, melibatkan customer experience adalah as simple as layanan tim kita, staff kita kepada pelanggan. Contoh, kita mungkin dengar-dengar marketing tentang brand tu macam power lah kan. Macam saya sendiri, saya dah berminat dah dengan satu produk ni, satu brand ni. Dan bila saya datang kat kedai tersebut, dia punya staff datang buat muka toya. Saya tanya, contohlah kan, saya tanya, kat sini menu apa ya yang paling best? Semua best. Macam tu kan. Oh ya ke? Mana yang paling laris? Depends lah, tengoklah ikut selera. Macam tu. Kan? Terus apa perasaan dia? Perasaan dia terus rasa macam, kau ni ikhlas ke tak ikhlas kerja? Tak naklah makan dekat sini. Saya tak boleh. Kalau saya kan, layanan orang tu teruk, saya memang malas. Saya tak nak dah pergi kat situ. Kan? Impact dia apa? Impact dia tuan perempuan, kalau lah kan, kedai makan tu kan, brand tu, dia ada 10 cawangan. 10 cawangan kita chop, teruk brand ni. That's why first impression at customer experience ni sangat penting. Seawal first impression kepada pelanggan kita. Sebab tu kita kena terapkan kepentingan customer experience kepada tim kita, staff kita, supaya dia faham impact dia customer experience ni. Why? Macam saya sebut tadi kan, pelanggan yang sedia ada kan, lebih murah kos dia untuk kita retain, sustain dia berbanding kita nak mencari pelanggan yang baru. So bila ada pelanggan yang sedia ada ni memang dah datang macam ni kan, kita punya kos apa? Kos kita hanyalah dah serah diri kan, orang dah serah diri kan dengan kita. Dah datang dah serah diri. Kos kita hanyalah kena jaga kita punya relationship dengan dia, engagement kita dengan baik. Kos kita tu je, kos kita senyuman. Kan? So that's why customer experience sangat penting. Okay? Because dalam customer experience, seawal first impression, you never get a second chance to make a first impression. So seawal first impression sangat-sangat penting. Okay? Alright. Hi, Hilmi Rashid yang baru saja join. Raihan, okay, thank you yang bagi saya gift. Alright, tap screen. Teruskan everyone, tap screen dan boleh share sesi ni. Okay, to this yang baru masuk, okay, hari ni saya bawakan salah satu topik kunci untuk capai 1 juta, iaitu okay, customer experience and retention. Rahsia naikkan cara macam mana nak make sure klien ni, customer kita ni repeat order dengan kita, mereka ni loyal dengan kita, serta dia ada word of mouth yang bagus tentang brand kita melalui customer experience. Okay, alright. Siapa tu yang baru join? Thank you yang baru join, Zaman Abdullah. Okay, teruskan tap screen, okay, supaya dan juga share supaya yang lain juga boleh dapat manfaat melalui perkongsian kita hari ini, insyaAllah. Okay, by the way, to those yang sedang join juga, kami dekat Richards Consulting Group, insyaAllah setiap kami live hanya 1 jam je, 1 hari sekali kami punya live ni. Okay, kita akan berikan peluang untuk anda dapatkan e-book secara percuma melalui button orange di bawah. Okay, di mana e-book ni kita kongsikan tentang misi sejuta, ada formula. Ini adalah formula mahal ada dekat Richworks yang draftkan sendiri oleh Datuk Wira Dr. Azlan Osman, dan kita nak berikan ini secara percuma. You all hanya dapat ini sewaktu sesi live kami ini sahaja. Sewaktu sesi live saya ni masa misi sejuta, dalam sesi usahawan talk ni, waktu ni je you dapat. Waktu lain you takkan dapat. Sebab ini sangat mahal dan anda boleh dapatkan secara percuma sahaja
malam ini, sekarang ni dengan klik button orange di bawah dan isikan maklumat anda untuk anda dapatkan. Okay. Alright, T-Lens Photography. Saya nak tanya, macam mana nak latih tim supaya mereka konsisten bagi servis yang bagus dekat semua customer? Okay. Macam mana kita nak latih tim? Okay, first kita kena ada SOP. Okay, kita kena ada SOP yang tim kena jelas. Okay, tim bila dia tak jelas, kita tak train dia. Okay, kita memang kena ada training. First thing first, T-Lens Photography, you ada training tak dengan tim you? Kan? Apa training orang kata ataupun culture yang kena ada bila dia kena engage dengan customer dia? Contoh macam mana nak latih tim untuk mereka konsisten. Contoh dia adalah bila sebab tu tim, contohlah kalau melibatkan servis kan, bila tim kita melakukan sesuatu servis dengan pelanggan kita, sangat penting untuk tim tu dapatkan feedback pelanggan tersebut. Kan? Contoh kalau macam you service fotografi. Contoh dia adalah saya ada pengalaman mengambil fotografi perkahwinan saya kan, masa saya kahwin saya ambil this fotografi fotografer ni, satu syarikat brand ni. So what happened is saya tak berpuas hati. Bila saya tak berpuas hati, saya ni sebagai customer, pelanggan, saya nak ada channel yang saya nak bercakap. Tapi waktu tu saya tak ada channel untuk saya bagi feedback. So what happened is saya bagi feedback melalui dekat customer service dia. Tapi customer service dia tak sampaikan dekat bos dia. Itu yang saya sakit hati. T-Lens Photography Sebab saya nak bos dia tahu yang what happened oleh servis dia. Bos dia tak tahu ni. T-Lens Photography, saya nak tanya, what if kalau you punya team are doing something yang tak best, kat mana platform you punya pelanggan you boleh bagi feedback? Dekat mana? Okay, dekat mana? Sebab team kita ni, kalau kita cakap mereka ni tak konsisten bagi servis yang bagus, kenapa diorang ni tak konsisten? Diorang akan kata, mana ada bos, saya konsisten je. Sebab kita tak ada bukti. Sekarang ni kita ada bukti tak? Bila kita tak ada bukti, diorang boleh kata, kenapa bos cakap macam tu? Pelanggan tak ada cakap apa-apa pun. So dekat mana platform yang mereka boleh bagi feedback tentang, pelanggan ni boleh bagi feedback tentang servis tersebut? Adalah dengan cara, sepatutnya bila saya dah habis, kan, saya punya wedding saya dah settle, saya dah terima gambar apa semua, the best way adalah macam mana the team tersebut seharusnya ada follow up. Ini dalam salah satu customer experience punya tips adalah mesti ada follow up. Okay, mesti ada follow up supaya pelanggan rasa di follow up dan mereka ni ready untuk upgrade game mereka, mereka ni ready untuk diterima feedback. Kan? Tapi ini tak ada follow up. Bagi barang macam tu je dah settle. Kan? Tu pun dah lah lambat everything tu semua. Saya memang dah pangkah langsung lah. Kan? Fotografi punya brand tu, saya memang dah pangkah langsung. Okay, bila saya bagi feedback tak nak terima, diamkan diri, saya memang pangkah. Rasa macam nak PM, DM, IG, bos dia je. Rasa macam tu tuan. Okay, T-Lens Photography. But, kalaulah dia ada satu platform yang dia sendiri tidak bias, okay? Tidak bias hanya oleh staff dia saja. Dia bias, dia memilih kepentingan customer dia, pelanggan dia. Contoh kan, bila you tahu reality, team you service out. Sebab pelanggan buat rating. Mudah tak T-Lens Photography? Mudah tak untuk T-Lens Photography boleh bagi tahu pada team, this is the reality, feedback daripada customer. So daripada situ dia kena improve lah. Okay. Dia kena improve. So kita boleh cakap dengan reality. So macam mana nak bagi dia konsisten? Bagi dia sedar, ini feedback orang tentang you. Kan? This is the reality. Ini customer ni, pelanggan you ni. Kan? What happened? Cuba you share dengan I. Kan? So bila dia tahu reality orang bercakap tentang tu dengan dia, so dia tahu yang dia kena improve dan tak boleh lagi kali kedua, kali ketiga orang cakap benda yang sama tentang dia. Sebab kalau kali kedua, ketiga kan, dia asyik muka dia, contoh orang asyik feedback tentang muka dia tak reti nak senyum, service dia out. Takkan kita nak sustainkan orang yang seperti ini di dalam syarikat kita? You nak ke macam tu T-Lens Photography? Mestilah kita tak nak kan? So itu dia. Itu tips dia lah kalau you tanya macam mana nak kekalkan team ni
bagi customer service yang the best adalah bila orang memang bagi dia review best, kan, feedback tentang dia best, bagus. So maksudnya dia kerja dengan bagus lah. Kalau dia tak konsisten ni, kita tak boleh, apa justification you yang dia tak konsisten? Kalau kita tak ada justification, kita tak ada bukti, kita tak boleh nak cakap benda tu. Hai, waalaikumsalam Alia. Okay, AK yang baru saja join. T-Lens, adakah saya menjawab? Okay, T-Lens, adakah saya dah menjawab? Okay, untuk Din, okay, kita punya team Arul akan bantu ya, untuk bantu tuan bagian Din. Okay, Alhamdulillah. T-Lens Photography, if you have any further soalan, boleh je teruskan bertanya. Okay, that point dia adalah T-Lens Photography, yang penting kita kena bagi SOP kepada tim kita, bagi guideline kepada tim kita tentang cara macam mana nak bercakap dengan pelanggan, kan, apa culture yang wording yang kita nak sebutkan. So and then kita kenalah ada buat KPI kan dekat dia. Dia mesti ada KPI. Okay, apa rate customer tentang you? Kan, KPI dia macam mana? Okay. Alia, weekly town hall wajib ada. Mungkin. Kan, antara aktiviti yang boleh dibuat. Kan. Okay. Kadang-kadang juga, okay, tim kita, cuba kita fikir balik kan. Bila kita pergi, pernah tak you all ada pengalaman yang bila kita pergi kedai tu kan, staff tu muka monyok je, tak happy je kan. Macam ikhlas ke tak ikhlas buat kerja tu. Tapi kita fikirkan balik, mereka ni pun manusia. Bila mereka ni manusia, mereka ni ada hati, mereka ni ada perasaan kan. Adalah reason tu kenapa muka dia monyok kan. So kita, apa pula tanggungjawab kita sebagai seorang leader? Macam mana kita nak memastikan energi mereka, supaya mereka ni boleh deliver the best kan kepada syarikat kita. Itu juga salah satu tanggungjawab kita ni untuk memastikan tim kita ni berada dalam state yang rational, emosi yang bagus kan, yang tidak memberi impact kepada syarikat kita. Okay, kena banyak educate staff bagi reward. Alia kata kena banyak educate staff bagi reward. Itu what if kalau, Alia. Puan Nur Alia. Yes. Daripada ADS Design. ADS Design. Betul? Ni The Fat Burger. Itulah saya confuse, ada dua Alia. Nur Alia ni The Fat Burger. Betul, from Penang. Hampa kena try lah burger dia, memang fat semuanya. Okay, yes. Okay. Contohnya reward kepada staff. Reward kepada staff ni juga ada yang tanya, saya ni bisnes pun baru nak start, duit pun tak banyak sangat ni, nak bagi bonus dekat staff macam mana? Kita ada banyak cara nak bagi selain daripada melibatkan kewangan. As simple as bila kita nak menjadikan tim kita ni jadi rasa excited, bagus dan sebagainya kan. Contoh, kan bila buat feedback form. Bila buat feedback form, bila kan minta dapatkan feedback daripada pelanggan tentang servis setiap seorang tu kan. So pelanggan happy. Bila pelanggan happy, contoh dia petik nama. Arul. Saya suka bercakap dengan Arul. Baguslah Arul ni apa semua kan. Dan kita ambilkan testimoni tentang Arul ni dan kita showcase dekat staff-staff yang lain. So Arul pun rasa happy. Seronok lah kan, apa-apa semua. So itu adalah salah satu cara untuk naikkan semangat staff kita, team kita. Okay, alright. So tuan-tuan puan, customer experience, bila customer dapat experience yang bagus, maka customer akan ingat kita. Tapi go back juga dengan team kita. Kalau team kita bagi experience tak bagus, habislah kan. Brand kita juga yang tak semena-mena kena impact dia. Tuan-tuan puan, berhati-hati Banyak je kes dekat luar sana yang kes-kes syarikat-syarikat yang viral ni, orang hanya sesimpel ni tau. As simple as kita nampak macam kecil. Contoh, kita punya staff, macam mana? Bukan staff tak senyum ni, dekat social media. Staff dia dekat social media, being netizen, komen benda bukan-bukan dekat dalam social media. Okay, komen bukan-bukan dekat social media. So kena kecam lah. Dan kemudian orang buka profile staff tersebut, tengok dia kerja dekat mana. Tak pasal-pasal brand tu yang kena. Itu pun dah namanya customer experience. Tiba-tiba orang semua masing-masing datang, jom boycott brand ni, jom boycott brand ni. Padahal staff dia tu tak ada kaitan pun dengan brand tu. Tapi disebabkan tengok ni kerja mana. Okay. Okay, itu
Itu what happen. Itu pun nama dia customer experience tau. How impactnya kita punya team kita ni, staff kita ni represent dekat luar sana. Okay. Sama-sama. Okay, yes. Sambung dekat Telegram Spire. Okay. Tuan Fakli, jumpa dekat Telegram Spire. Untuk Spire, mereka tengah ada sesi Telegram dengan Tuan Hafiz Jasmi. Kita punya Chief Client Mentoring Officer kita. Okay, mereka tengah ada sesi pukul 9 malam ni. Ada sesi yang lebih, ni memang aktiviti Spire lah. Pukul 9 malam. Pukul 9 malam sebab usahawan ni siang kan busy buat bisnes kan, run bisnes. So malam-malam ni diorang santai-santai saja. Okay, to those yang stay, you all masih lagi bersama dengan saya. Okay, alright. Okay, yang seterusnya. Service excellent. Okay, layanan cepat, responsif, mesra. Kita tak biarkan pelanggan kita tunggu lama. Ini juga akan memberikan customer experience yang sangat bagus. Okay, apa lagi? After sales follow up, macam saya cakap tadi kan. Tanya khabar lepas pembelian. Macam tadi T-Lance tanya kan, macam mana nak pastikan tim saya ni konsisten bagi servis yang bagus. Adalah as simple as kadang-kadang, biasa bisnes-bisnes yang baru nak mula kan. Saya suka tengok founder-founder yang dekat dalam social media ni juga kan. Ada yang dekat luar negara ni juga. Dia founder yang baru nak up kan, baru nak bina bisnes dia. What happen is adalah, walaupun staff dia, ada few staff dia yang buat sales tu and everything, dia buat random call dengan customer. Dan dia tanya sendiri pelanggan tu punya feedback macam mana. Daripada situ dia tahu reality yang berlaku dalam bisnes dia. Oh, pelanggan dia sangat suka. Oh, pelanggan dia kata packaging dapat rosak lah. Tapi tak tahu, tak sampai dekat founder. So sebab tu after sales follow up tu sangat penting supaya kita tahu yang kat mana tahap state pelanggan ni punya pandangan tentang kita. Okay, so kita buat mereka ni rasa hargai, walaupun mungkin kita sendiri ada kesilapan dengan dia, tapi bila kita follow up tu membuatkan dia rasa macam kita tidak lari daripada kesalahan. Okay, alright. And then apakah strategi retention? Okay, apakah strategi untuk customer kita ni retain dengan kita? Kan? Repeat order dengan kita. Yang pertama, siapa nak saya kongsikan tips macam mana nak buat customer ni repeat order dengan kita? Siapa nak saya bagi tips dengan you all? Macam mana nak buat pelanggan kita ni repeat order dengan kita? Dia dah suka dah produk kita, tapi kita tak pasti cara nak repeat order sebab kita terlalu sibuk mencari pelanggan yang baru, tetapi sehinggakan kita lupa untuk mengekalkan kan pelanggan yang sedia ada. Okay, thank you Siti Zulkifli yang baru saja like dan juga follow kita punya kita punya TikTok Richard Consulting Group. Okay, izinkan saya minum air tuan perempuan. Sekejap, bagi saya mask pakai tangan kanan. Siapa nak? Kalau nak belanja saya, tap screen sikit, okay, sampai 30,000. Sebab saya nak bagi you all ni, apakah strategi untuk buat customer repeat order dengan kita. Saya nak bagi you teknik, cara, direct ni nak bagi tahu dekat you all. Okay, tap screen sampai 28,000. Boleh? Sekarang ni tengah 26,400. Okay, tap screen sampai boleh dapat 28,000. Sebab saya nak kongsikan kepada anda semua strategi retention untuk orang repeat order lagi. Okay, alright. So sambil-sambil you all tap screen. Okay, tap screen, teruskan tap screen. So saya nak kongsikan dekat anda semua. Cara kita kenapa ramai usahawan susah nak dapat repeat order adalah sebab yang pertama, dia tiada database. Okay, orang yang membeli dengan kita tak simpan database mereka. Itu kesilapan banyak usahawan. Dah ramai dah ni orang beli barang produk dengan kita, guna servis kita, tapi kita tak simpan database. Itu yang pertama, kesilapan yang pertama. Kesilapan kedua yang selalu juga yang dibuatnya, database ambil tapi tak pernah buat apa-apa dengan database tersebut. Banyak berlaku dekat situ. Okay, so tuan perempuan, strategi untuk retain pelanggan kita, nak buat pelanggan kita ni repeat order, yang pertama sekali, database is king. Okay, database is king. Make sure you ada database pelanggan. Yang dah membeli, yang belum membeli, baru tanya pun simpan. Kan, filter data ni. Data siapa yang datang kat kita, tanya tapi tak boleh beli.
asingkan. Yang dah pernah beli dengan kita, asingkan. Okay, sebab daripada database ni kita boleh buat marketing. Okay, kita boleh buat apa? Kita boleh buat WhatsApp, kita boleh buat call, okay, kita boleh email, kan? Macam-macam aktiviti yang kita boleh buat dengan database yang sedia ada. Sebab tu tuan-tuan dan puan, bila kita dah buat marketing untuk retain pelanggan sedia ada lebih murah berbanding kita buat marketing mencari pelanggan baru. Sebab tu database tu sangat penting. Simpanlah database kita. Agak-agak kalau kita nak buat campaign, promo, kan? Buy one, free one, contoh. Kan best kalau kita boleh marketingkan dekat customer pelanggan yang pernah membeli dengan kita. Sebab dah sah dia pernah beli dengan kita. Lepas tu dia dapat tahu pula ada promo. Kan kita tengah menaikkan potensi, orang kata potensi closing tu lebih tinggi berbanding dengan orang yang tak pernah kenal kita lagi, dan kemudian kita buat marketing, mungkin potensi untuk closing tu lebih rendah berbanding orang yang dah pernah beli pun produk kita. Or at least mereka yang dah pernah beli produk kita, dia tahu kita tengah ada promo, kita pula promote dekat dia. Apa dia boleh buat? Dia boleh jadikan referral, dia forward dekat orang lain. That's why strategi untuk retention yang paling penting adalah database. Okay, sebab database ni kita boleh remarketingkan balik, gunakan balik. Kan? Tak bermaksud ya tuan-tuan dan puan, tak bermaksud jangan cari pelanggan baru. Tidak bermaksud begitu. Point dia adalah kita sibuk kadang-kadang nak cari pelanggan baru, tapi kita lupa dengan pelanggan yang ada depan mata. Okay, sebab kat situ kita boleh buat follow up campaigns, kita boleh WhatsApp blast, kan? Kita boleh buat promo eksklusif khas untuk pelanggan kita yang sedia ada. Kita boleh buat upsell, kita boleh buat cross sell, kan? Dengan database kita yang sedia ada, contohlah database kita yang sedia ada, kan? Sebelum ni dia beli satu, kan? Tapi database yang sedia ada ni juga kita boleh upsell. Okay, kita tengah ada promo ni, instead of you beli satu, why not you beli 3? Sebab you untung RM40 kalau you beli 3, contoh. Kan? Apa lagi yang kita boleh buat dengan database yang ada adalah, okay, bila repeat order ni yang kita boleh buat untuk menaikkan retention adalah juga dengan mengadakan loyalty program. Apa reward kepada pelanggan-pelanggan kita yang loyal dengan kita, yang repeat order dengan kita. Ini juga salah satu faktor menyebabkan pelanggan nak repeat order dengan kita. Saya bagi you all satu kisah tentang pentingnya database pelanggan dan pentingnya untuk engage dengan pelanggan sedia ada. Saya nak bagi you satu contoh apa maksud dia. Kenapa penting sangat sebenarnya strategi retention dari segi database ni. Penting sangat database untuk you pegang. Okay, sebab database ni boleh bantu retainkan pelanggan you. Satu kisah ni adalah, saya suka sangat-sangat produk dessert ni, satu produk dessert ni. So bila saya suka produk dessert ni, what happen is, saya pernah beli sekali sebab saya tengok promo marketing dia sangat best. Sangat mengiurkan kan, sangat mengiurkan. So saya pun order, saya beli kan. Sampailah dekat saya makan, memang sedap, Masya Allah, memang sedap. Okay, so bila sedap saya makan, okay, happy lah, sedap. Tiba-tiba bulan depannya, saya jadi macam, teringat lah brand tu, rasa macam nak makan lah kan. Rasa macam nak makan. Saya pun rasa macam, nak belilah. Okay, bila saya nak beli, saya jadi macam, sebelum ni pernah order kan, dekat handphone, pernah order, saya pernah order, kan. Tapi saya macam, bila saya nak cari, saya lupa balik nama brand tu kan, sebab jarang beli kan. So saya lupa, apa nama brand dia, mana satu kan, macam tu. So saya pun nak kena scroll handphone saya, cari balik satu-satu, siapa yang saya order hari tu. Okay, dah tak jumpa sebab dah ke bawah-bawah. So what happen is adalah saya pun search lah, carilah dekat social media, cari balik apa yang brand tu, saya pun cari dekat social media. Bila saya cari dekat social media, ada banyaklah ejen-ejen yang ada. So what happen is, ejen-ejen yang ada tu saya jumpa balik orang yang saya pernah order. Lepas tu saya pun WhatsApp orang tu kan, saya WhatsApp orang tu, saya nak beli. Okay, saya nak beli, saya beli. Kan, nak beli, what happen is, saya terlupa nak bayar. Bila saya terlupa nak bayar, sebab waktu tu saya tengah ada meeting. Ada meeting ke saya tengah buat in the middle of something lah waktu tu. So saya lupa lah nak bayar. Bila saya lupa nak bayar, yang orang yang saya tengah WhatsApp ni pun tak ada pula follow up saya tanya. Miss, total dia harga ni Miss boleh buat pembayaran dah? Sebab esok kita nak hantar dah ke apa ke? Tak ada langsung. Lepas tu dah berapa minggu kemudian saya terfikir, teringin lah nak makan ni. Tapi hari tu tak order rasa macam nak order.
Kadang pelanggan ni bukanlah dia tak nak bayar tau. Kadang-kadang pelanggan ni dia terlupa. Dia in the middle of something. Tapi yang rugi, sangat rugi-ruginya kita ni. Dah sasar pelanggan serah diri. Tapi kita tak jaga database kita. Kita biarkan je berlalu macam tu. Kita rasa terus kita letakkan rasa dia ni memang tak apa, orang kata apa, tak potential. Kita doubt kan. Kita terus jump to conclusion macam tu. So end up lupa. Dah lupa sampai ke sudah sekarang ni tak ada pun dah tak makan, berapa tahun dah tak makan. Sayang tak? Padahal ni pelanggan ni, saya ni suka sangat. Kan? Dessert dia tu sangat suka. Tapi disebabkan macam tu kan, terus saya macam, you ni tak serius lah. You tak serius nak bagi pelanggan you makan you punya produk. Saya dah ada doubt dah macam tu. Macam baru ni, saya belikan birthday cake untuk anak saya. Itu power. Saya adalah pelanggan dari syurga tuan perempuan. Saya yang ingatkan saya punya saya punya baker tu, saya belum bayar. Cakap saya belum bayar sebulan lepas tu saya follow up dia, saya belum bayar boleh ke saya nak bayar lagi? Tu saya cakap, saya customer daripada syurga. Sebab saya yang ingat dan saya masih lagi setia nak bayar. So jangan jadi, sebab tu database sangat penting. Sebenarnya ada banyak je potential customer kita yang ada, tapi kita yang tak sparkkan customer kita. Kita yang tak ingatkan customer kita yang pernah especially yang pernah membeli dengan kita. Kita benda potensi repeat order ni banyak, tapi kita yang tak ingatkan kewujudan kita kepada pelanggan kita yang sedia ada. Kan sangat rugi tu. Sangatlah rugi. Kalau siapa yang start Richworks kan, memang you all memang akan sentiasa terima email Richworks. Walaupun tak baca, tapi akan teringatlah Richworks sebab terima notification Richworks. Siapa yang join Richworks, mesti you akan banyak terima notification, email daripada Richworks. Sebab kita nak beritahu kita masih wujud. Kan? Tapi, of course, kita pun sentiasa nak kena belajar. Tak cukup habis wujud lagi ni. Kan? Masih lagi belum habis wujud. Banyak lagi bisnes-bisnes dekat luar sana. Berjuta lagi usahawan-usahawan dekat luar sana yang kami masih lagi nak kena bantu. So that's why database ni sangat penting. Kita tak sedar benda tu yang database ni boleh buat customer kita ni repeat order dan sebagainya. Yang boleh loyal dengan kita, yang berpotensi untuk kita dapatkan sales lebih mudah kat situ. So macam mana kita nak bina customer yang loyal? Macam mana kita nak bina customer yang loyal ni adalah salah satu cara adalah sentuhan personal. Apa maksud sentuhan personal ni? Bukan suruh you sentuh dia macam tu. Tidak. Physically tidak. Maksudnya adalah contoh. Contohnya adalah bila kita berikan ucapan birthday, kita tahu data dia kan. Birthday, pernah tak you all terima bulan you, contoh tarikh lahir saya bulan 10, bulan Oktober. Walaupun tarikh lahir saya bulan 22 bulan Oktober, tapi tapi tiba-tiba awal bulan Oktober, 1 Oktober je saya dah terima satu message daripada certain brand tentang this is your birthday month kan, enjoy your reward, enjoy your promo, enjoy your whatever lah apa semua kan. Itu adalah salah satu cara untuk bina customer loyalty. So pelanggan kita rasa apa? Diingatilah kan, ucapan raya, ucapan-ucapan yang ada buat pelanggan kita rasa kita ni diingati secara personal. Lagi terima message kan, terima email ataupun terima WhatsApp tu, Hi Aina, kan terus kau kenal aku, rasa dia macam tu. Walaupun benda tu adalah auto, tapi pelanggan kita rasa disentuh secara personal, walaupun melalui online, virtual. Alright. So dia akan buat pelanggan kita ni rasa eksklusif. Dia rasa kita ni, apa lagi contoh bina customer yang loyalty adalah macam mana kita boleh buat offer early access ataupun buat mereka ni rasa macam VIP. Contoh, whenever kita nak buat promo, kita nak buat promo buy one free one kan, contoh. Instead of kita mulakan buat campaign tu kepada new customer, kita buat macam waiting list ataupun blast dulu pada pelanggan yang sedia ada, bagi tahu contoh campaign kita nak buat pada esok.
kan? Pada esok jam 6 petang kita akan launch. Tapi khas untuk pelanggan yang sedia ada, khas untuk anda, kita tengah buka 500 slot pertama untuk pelanggan yang memang loyal dengan kami. Kan? So 500 pelanggan yang pertama dapatkan akses ni percuma, dapatkan queue 500 yang pertama sebelum kami open esok launchnya ni. Contoh. Okay. Hai Puan Safara, saya nak tanya. Ya saya. Ya saya yours. Silakan tanya. Okay. Since we have another lagi 50 minutes, yes, boleh sangat nak bertanya. Okay. Itu contoh. Itu contoh. Macam mana nak buat loyalty customer tu. Antaranya adalah buat mereka rasa dihargai dengan bagi mereka experience ataupun dapatkan promo eksklusif tu terlebih dahulu, lebih awal. Itu pun buat customer kita rasa macam saya ni antara pilihan utama lah kan. Alright. Okay, silakan. Yes, apakah soalannya yours? Saya tunggu sambil tu. Okay. Yes. How kita sebagai leader nak menegur tim kita yang umur lebih tua dari kita? Ini topik leadership dah saya masuk ni. Okay. Adakah sebab daripada high performance team leadership bukan? Okay. Mungkin daripada HPTLB. Okay. Ini lari sedikit lah topik berbanding topik kita iaitu customer experience. Okay. Macam mana saya sebagai seorang leader nak tegur tim kita yang lebih berumur dan tua? Okay. Kalau yours, boleh saya tahu nama you apa? Okay. Saya rasa bersalah pula panggil yours kan. Okay. Untuk yours, macam kalau saya sendiri, macam mana saya handle tim saya yang lebih berumur adalah dengan set the right context dengan dia. Saya tunjuk kekuatan saya juga. Okay. Ila. Okay. Ila. Okay. Okay, Ila. Okay, macam mana saya handle adalah seawal saya bila tim saya yang berumur ni, saya berumur, seawal dia masuk, saya seboleh-bolehnya nak mengelakkan dia tahu umur saya lah. Seelak-elak ni saya nak elakkan dia tahu umur saya. Supaya bila dia tahu umur saya je kan, dia akan terus ada perspektif yang lah kau budak je. Dia akan macam tu. So seelak-elak ni saya akan elakkan untuk dia tahu umur saya. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, cara dia juga adalah macam mana kita boleh sentiasa bila ada dengan dia kan, macam mana kita nak tunjukkan credibility kita. Okay. Nak tegur tu, kejap nak tegur yang lebih tua tu, sebelum nak tegur ni, kita ni kena ada credibility dulu. Supaya yang tua ni boleh terima teguran kita. Yang tua ni, yang berumur ni, Astaghfirullahaladzim, yang tua pula. Yang berumur ni, dia tak boleh nak dengar cakap kita sebab dia ada perspektif yang kau budak lagi. Itu realiti dia. Tapi sebelum dia nak ada mentality budak ni, ini saya nak bagi tips dulu. Macam mana untuk dia tak ada mentality seperti itu dekat kita. Okay. Dengan yang pertama tadi saya cakap, saya tak nak, kalau biasa seboleh-bolehnya tak nak tahu dia umur saya ni berapa. Tapi kalau dah nampak dia pun dah beruban banyak kan, dah sasar kita lagi muda, tak boleh buat apalah kan. Tapi apa saya buat adalah bina credibility. Contoh bina credibility ni adalah macam mana. So contoh, kita jadi manager mesti ada sebab kenapa kita ni leader. Betul tak? Mesti ada sebab. Maksudnya kita ni adalah seseorang yang dipercayai, ada reason why we are being the leader dan sebagainya. So orang yang berumur ni, cara saya kalau macam saya kan, bila ada new team yang lebih berumur, dia ada thoughts dan sebagainya, cara saya adalah saya akan bersama dengan dia bila waktu dia susah especially, kan, saya akan bantu dia. Sebab waktu tu dia tak tahu dalam keadaan susah dan sebagainya, waktu tu saya akan bantu dia dan waktu tu lah saya akan jadi hero pada dia. You ada masalah ni, okay tak apa, I tolong you, I bantu you. Pam, settle. Biar dia tengok, power gila dia ni. Dia boleh settle lah masalah ni. Kan? Itu contohlah yang pertama. Ataupun yang kedua, apa yang saya buat ni juga adalah biasanya saya akan minta bantuan saya punya leader saya lagi yang atas untuk empower saya. Itu biasanya yang memang akan orang kata apa? Ni main game good cop, is it? Bad cop and good cop. Okay? Bad cop and good cop. Contoh kan? Waktu tu contoh ada satu situasi, keadaan. Contoh kan? Ila kan? Contoh keadaan tim kita ni datang lambat. Kita nak tegur.
kita risau kan, takut dia ni dah lah tua dia kita kan, nak tegur tapi macam aku ni siapa kan, nanti dia cakap aku apa. So waktu tu apa, saya minta bantuan dengan saya punya leader saya lagi yang tinggi, Tuan Hafiz Jasmi. Saya minta lah, Cik Hafiz kan, tim saya ni macam ni lah Cik Hafiz kan, boleh tak Cik Hafiz, ni saya nak tegur tapi macam takut lah kan. So apa Cik Hafiz buat? Kita orang akan main good cop, bad cop. So Encik Hafiz akan bawa topik macam bad cop kan. Dia bawa bad cop, saya akan bawa good cop. Waktu tu dia cakap apa? Dia boleh lah, macam dia kan dah boleh bertegur kan. So waktu tu saya pula akan jadi good cop, pergi dekat tim saya. You okay ke? Boleh tak I tahu kenapa sebenarnya you lambat? Kan? Kenapa you lambat? Oh you macam ni. Oh you ada masalah ni ke? Oh faham? Okay, macam mana kita nak bantu? Macam mana I nak bantu you sekarang ni supaya you macam ni. So, dia rasa dikala dia tengah susah, dia dah kena tegur dan sebagainya kan. Saya ni tiba-tiba jadi angel dekat dia. Kan? Jadi angel dekat dia yang saya tengah tolong dia. Tapi lepas tu, kalau dah berlaku lagi, sebab saya dah break the ice. Saya dah break satu wall dengan dia. Satu wall yang dia macam tak trust saya ataupun dia ada pandangan dekat saya. Tapi saya ada waktu dia susah tu, so dia dah selesa dengan saya, so saya dah boleh slowly ada orang kata apa, satu saya dah ada bonding sikit dengan dia dan saya dah ada cara untuk saya dah bercakap dengan dia pula. Faham tak? Okay, so that's how the game yang akan berlaku lah, main good cop, bad cop. Itu salah cara juga untuk memberi empowerment saya sebagai seorang leader. Leader atas saya akan bagi empowerment kepada saya. Sebab mungkin leader yang lebih tua daripada saya, tim saya yang lebih tua daripada saya akan anggap leader saya yang lebih tua daripada saya ni ataupun yang lebih senior daripada saya ni, baik aku kerja direct dengan dia. Dia ni lagi power. Tapi leader yang atas ni memain peranan untuk empower leader yang kat tengah ni supaya leader tim yang kat bawah ni akan boleh follow kita. Tu strategi dia. Kalau lah you buat business, you ada partner business kan. Kalau you buat business, ada partner tu yang memang garang. Ada partner tu memang yang takut-takut orang pun tengok atas bawah je kan. So, kena mainkan peranan dekat situ. Tuan-tuan puan, you bayangkan kalau saya sendiri kan, untuk Ila, macam saya sendiri. Masa saya seawal menjadi executive Spire Mentoring, you bayangkan ada tak orang dia cakap macam, Ila, kau ni budak je kan, kau siapa nak advise aku pasal business? Ada tak? Ada, memang ada. Tapi macam mana saya tepis benda tu adalah disebabkan knowledge, ilmu, results. Okay, saya boleh cakap apa? Bila orang kata you buat sale apa? You buat business apa? Kan? Apa yang you tahu pasal business? I'm running business dalam department saya sendiri. Apa contoh maksudnya? Kita kena yakin dengan benda tu. Contohnya, I'm running a business dalam department kami sendiri. Contoh, saya ada 400 klien dan fokus tahun ini saja total nilai klien saya overall bernilai 500 juta. Maksudnya 400 klien yang bawa hasil ekonomi 500 juta ringgit, bermaksud setiap klien lebih kurang dalam 1 juta lebih nilai sales dia. So that is, kalau you tanya saya tentang knowledge saya tentang business, so I'm handling 400 customer, entrepreneur, okay, yang bantu bisnes mereka capai 1 juta. Kalau ditanya, so I know 400 plus types of business yang macam-macam yang saya tahu tentang ini bisnes dia, strategi dia macam mana, ini bisnes dia macam ni. Kalau ditanya mana datang ilmu tu, knowledge tu, dengan experience ni lah antara industri-industri bisnes yang ada. Faham tak? So kalau orang ada that kind of perspective, so some more, saya ada banyak story-story, strategi-strategi with different industry dan sebagainya, dan menjadi, bila saya bercakap pun, saya pasal ni saya tahu kalau business fotografi dia macam ni, business macam ni, faham? So diorang pun rasa macam banyaknya knowledge dia tahu. Okay, so kat situ kita akan dapat respect tuan-tuan puan. Knowledge, ilmu, orang akan respect kita. Experience kita, knowledge kita, ilmu kita, orang akan respect kita. So kalau macam Ila tanya macam mana nak tegur tim yang lebih berumur, bila kita ni ada knowledge, kita ada ilmu kan, daripada yang lebih baik, so dia akan respect dengan kita dan willing untuk terima teguran daripada kita. Kalau Ila tanya saya lah kan. Tapi kalau dah contoh nak tegur pasal kehadiran lambat kan, kalau kita sendiri lambat, kita tak walk the talk, tak boleh lah Ila, kita kena walk the talk.
Kan? Dia cakap, alah kau pun datang lambat. Tak boleh. So kita kena walk the talk. Itu juga cara nak tegur. Dia yang malu nak tegur bila kita tak walk the talk. Kalau kita walk the talk, kita tip top, perform bagus dan sebagainya, tak ada masalah. Okay. Ila, adakah membantu menjawab persoalan tu? Banyak betul soalan leader ni. Ada lagi soalan leader. Puan, saya ada situation macam leader susah nak admit salah. How nak handle this situation? Adakah ini banyak daripada HPTLB? Okay, ini staff-staff ni ke? Okay, alright. Macam mana kalau leader susah nak admit kesalahan? How nak handle that situation? Kalau leader susah nak admit kesalahan, kalau you tanya saya based on my situation, macam saya lah, saya ni memang sukakan justification. Kalau perangai saya ni, saya tak puas hati, saya tahu benda tu macam tak meet my answer, kan, saya akan bertanya sehingga dapatkan jawapan tu. Contohlah dia tak nak admit kesalahan kan, saya bukanlah nak suruh dia admit kesalahan, that's not the point. First thing first adalah go back to objective. Saya sebenarnya nak apa? Kan? Saya nak apa sebenarnya? Goals dia apa? Okay, nak settle apa? Okay, tu. Tapi kalau lah macam benda tu macam tak menjawab persoalan, saya akan tanya soalan tu sehingga dia sendiri terjawab soalan tu. Faham tak maksud saya? Contoh bagi satu situasi. Bukan nak suruh dia admit salah sangat pun sebenarnya. Dia lebih kepada nak dapatkan solusi. Kalau saya, kalau siapa nama, susah betul saya nak menyebutnya, Rio Disley, boleh bantu saya, apakah nama yang mudah untuk saya sebut? Okay, contoh okay, objektif dia kena tahu, bila kita mood kita nak attract kepada kesalahan, moment tu, waktu tu, whatever yang berlaku pun kita dah terus rasa tak best. Dalam kerja kita terus tak best. Kalau kita mood nak, Mia kalau Mia. Okay, Mia kalau you rasa macam kita nak attack kepada kesalahan, mood defensif memang akan dapat dekat situ, Mia. Kalau contoh kita nak salahkan leader kita ke, ataupun kita ada team, mood kita, asal kau datang lambat, kan, automatically team kita akan terus mood defensif. So kita ni as a human, macam mana kita sendiri nak bina diri kita jadi leader, kita kena bermain dengan politik, language, body language kita, politik bercakap dengan manusia, kena ada politik dia. Yes, kena ada politik dia. Even dalam Islam pun, baru-baru ni saya dengar ustaz kan, ustaz share tentang politik keluarga. Pun ada politik keluarga. Politik keluarga untuk menjaga perasaan ibu, menjaga perasaan isteri pun ada. So macam kita tahu leader kita ni macam tak nak mengaku salah ke apa-apa kan. So kita tolak tepi in terms of negatif punya benda. Okay, negatif benda yang something yang kita nak fokus kepada dia mengaku salah, kau mengaku salah sekarang. Tidak. Kita fokus kepada solution apa yang kita nak cari. So kalau macam saya instead of saya nak attack dia punya kesalahan, saya akan lebih kepada tentang apa solution yang boleh bantu win-win kepada kita. Saya win, dia win, syarikat win. Itu apa saya buat. Contoh saya bagi satu senario, situasi. Aina ada contoh tak senario, situasi? Boleh Aina fikirkan. Mungkin tak banyak gaduh dengan bos dah sekarang, dulu je lah banyak fikir, banyak soal kan. Contohnya Mia Okay, contoh lah contoh dia adalah saya contoh sesimpel pakai baju lah Aina. Pakaian. Okay, contoh Mia leader saya pakai t-shirt round neck. Contoh leader saya pakai t-shirt round neck pergi kerja. Tapi dia jugalah orang yang kata kena berpakaian kemas. Contoh kan. So saya nak tegur saya punya leader kan. Apa saya buat? Saya tahu dia mungkin, yelah nak tegur leader ni bukan mudah kita kena jaga air muka dia, leader kot kan. So saya akan buat apa? Saya akan buat macam, contohlah, Aina,
Kita ni Richard Consulting Group, kita kena pakaian ni penting kan untuk kita kan? Betul, penting. Apa contoh pakaian yang bagus ya untuk memastikan kita ni really represent Richard Consulting Group? Consultant kan? Betul, Aina pun cakap. Itulah kita kena pakai baju kemeja, kita kena pakai macam ni. Sebenarnya saya tengah orang kata apa trick si Aina ni untuk dia bagi jawapan yang dia tengah tak buat sekarang ni. Okey, saya faham. Betul tu. So macam nanti Aina jangan lupa tau kena pakai baju kemeja juga tau. Yelah, staff tengok kan apa kata tim lain kan, sebab kita pula leader kan. Saya bukan apa Aina. Saya respect dekat Aina sangat-sangat kan, dan saya tak sukalah bila staff ada bunyi-bunyi cakap macam tu kan. Saya nak diorang ni respect Aina as a leader. Contoh, saya bab politik macam ni, politik ke nama dia? Politik macam ni, saya pandai sikit mengayat. Pandai sikit mengayat. Bab susun ayat ni saya pandai sikit lah. Tapi tu tips dia. Sebab saya tak nak ada orang kata apa? Sebab saya nak bekerjasama dengan leader saya. Sebab kejap lagi leader saya yang nak bagi markah KPI saya. Kalau saya cek pasal kan, saya tegur dia tak tahu pasal, habis markah saya, KPI saya jadi berapa? Jadi kejap. Daripada 5, satu hingga 5 dia bagi saya 1 sebab saya tegur dia. Tak nak macam tu. So saya kena ada tips-tips, macam saya kena macam buat politik-politik sikit lah kan. Menyampaikan dengan emosi yang bagus, rasional, dengan bijak kan, dengan matang. Paling penting matang. Kalau tanya saya, Mia kan, Ila kat sini, kita bercakap dengan leader ke, kita bercakap dengan orang atas kita ke, yang lebih tua daripada kita ke, tim kita yang lebih yang bawah daripada kita ke, kematangan emosi kita kena letak. Sebab itu yang akan membawa kita dekat ke depan tu nanti. Kalau whatever kita buat sekarang ni dalam keadaan tak matang, tak puas hati, kau mengaku sekarang salah kau leader. Kau leader, kau mengaku salah. Dia tak mengaku salah, tak apa. Tapi kan kalau lah kita sampaikan tu dalam keadaan yang baik kan, dia pula tahu yang macam kita tegur tu memang kita sebab dalam dasar niat kita adalah kita respect dia, kita ni dia kan, dia pun akan terima dengan dalam keadaan yang baik insyaAllah. Bila kita mood attack, dia pun macam kau siap kau KPI kau, habis kau. Kita pula rasa teranaya kan. So kita jadilah tim daripada syurga kan. Okay, menjawab Mia, adakah menjawab? So Mia, kalau Mia tanya saya, kita janganlah point out kan untuk leader kita ke ataupun orang lain tu untuk mengaku salah. Untuk mengaku salah ni kan, kita tak boleh paksa orang untuk mengaku kesalahan mereka. Itu adalah atas dasar diri masing-masing. Kalau dia sedar, dia akan mengaku salah. But because yes, sometimes juga leader ni dia bukan tak mengaku salah juga. Kadang-kadang kan ada behind belakang tu yang ada reason, yang mungkin ada reason kenapa dia tak cakap. Yang mungkin belakang cerita sebenarnya dia tengah protect kita. It can be like that tau. It can be like that. It can be like that sebenarnya. Kadang-kadang leader kita tak boleh nak cakap sebab belakang cerita ada je dia backup kita semua, tapi tak boleh nak cakap. Ada benda tak boleh nak cakap. Contoh lah situasi tak boleh nak cakap, contoh macam mana? Contoh. Okay, betul. Contoh saya pernah satu situasi dulu, saya memang live tau. Masa sebelum saya kahwin, saya memang face of restrokes lah, senang cerita. Muka saya je yang keluar live. Tiba-tiba saya di-stopkan buat live. Apa perasaan saya? Saya rasa macam orang nak stopkan aku ke? Orang dengking aku ke? Orang ini aku ke? Apa semua kan? So persoalan tu tidak dijawab. Saya rasa saya dihentikan ke? Dirasa macam tu lah. Macam-macam perasaan ada. Tapi sebenarnya, leader saya tengah susun saya ke arah satu tempat lain. Ke arah lebih kepada business, strategik, kan, management dan sebagainya. Leadership untuk saya
perbaiki leadership saya sebab saya dah ada team tapi saya tak handle team saya dengan baik. So ada sebenarnya di belakang cerita leader kita tengah susun something. So banyak view dan sebagainya. Tapi overall kalau Mia tanya saya, kematangan seseorang, kita as personal, as a human, kita kena matang. Kita staff ke, kita leader ke, kita business owner ke, kita kena matang. Whatever, sebab bila kita matang, kita rational, orang selesa dengan kita. InsyaAllah. Okay. Waalaikumsalam Tuan Rahmat. Okay. Betul kan Tuan Rahmat? Okay. Thank you Mia for the soalan. Okay. Thank you juga Ila yang tanya soalan. Dah jadi topik HPTLB pula kali ni. Okay. Waalaikumsalam. Hai Nana Nasri. Okay. Bina Dapur. Okay. So I think that's all for today. Thank you to those yang join sesi kita pada hari ni. Sebenarnya topik kita pada hari ni adalah tentang macam mana nak dapat capai 1 juta melalui teknik retain the customer. Tapi pada hujung sesi dia yang bertanya juga dengan saya tentang leadership. Okay, open. Okay, open untuk siapa-siapa yang nak bertanya juga. Okay, insyaAllah. So saya harap sesi hari ini memberi manfaat. Okay, membantu anda semua sedikit sebanyak. Okay, saya doakan siapa yang bekerja, siapa yang buat bisnes, dipermudahkan urusan. Okay, dapat capai apa yang you all nak capai. Sedar tak sedar bulan 10, 11, 12, 3 bulan je lagi dah nak tamat tahun 2025. Tiba-tiba dah masuk tahun 2026, tiba-tiba dah naik umur, macam-macam lah tiba-tiba sekejap je masa berlalu. So masa berlalu sangat pantas. Jadi tuan-tuan, saya doakan anda semua fokus dengan apa yang patutnya you nak capai supaya you boleh bagi manfaat. Apa yang you dapat, manfaat yang ada ni you boleh kongsikan kepada orang yang sepatutnya nak kongsikan, insyaAllah. Okay, so itu sahaja daripada saya Safara Salman, Vice President Richwood Consulting Group. Doakan anda semua kaya berjaya dunia akhirat dan jumpa esok untuk sesi usahawan talk yang seterusnya. Assalamualaikum. Thank you so much to those yang stay maintain bersama dengan saya dan tap screen sampai dapat 45,000. Terima kasih sangat-sangat. Okay. Okay, thank you so much dan thank you to those yang bagi gift. InsyaAllah ada sebarang soalan, kita jumpa pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.